冠军了，怕收尾嘅不行啊！今晚好難知啦，0-0啊，仲有幾分鐘啊？睇下先，睇下點樣先。Hei, tak kena angkat phone ni. Dah ringtone tu bising. Itu silent phone tu. Arsenal now as Thomas Romanik comes on for Lucas Podolski. The Gunners are flat as a pancake right now. Angkat phone tu. Hello sayang. Hello bos. Sam, awak kat mana tu? Mama. Interview kerja tadi okey tak? Okay, No problem. Saya rasa confident boleh dapat tak? Go. Anytime. Okey lah kot. Awak pergi ke tak interview tu? Apa saya? Lagi bising, tak dengar apa. Nanti saya telefon balik. Sam, sekejap. Saya ada penting nak cakap dengan awak ni. Balik nanti saya balik. Okey. Muak-muak. 哎呀，龙哥，内幕消息跟人一准的，要不然我哪里敢跟你这样高层来播？啊，等着收钱了。啊。 He's got Oscar to his right, Torres on the left. Hazard puts it through to Oscar. It's one-on-one with the keeper. Oscar goes in alone. He's sure to put it through. And he's... Sekarang ini untuk Safi Salih dalam kawasan penalti tapi dia kesorangan. 3 orang. Batu sekarang ini Syarul Idlan Tarana. Pendek tak sampai kepada kombinasi. Lama dia je tukar. Sumer mengasak. Jai merampas. 喺Malaysia已經翻到屋企睇啊！ Patrisas. Hei, tukar balik. Iyalah nak tengok tim Malaysia main. Kamu dah cakap tadi? Ha? Kau bangun. Dia cakap, Malaysia punya game, kasi Malaysia punya orang tengok. Tak，我叫你換班啊！而家空會先聽到嘛？快啲換班啊！喂，就是啦，Sali main. Nenek aku main kira pada dia lah. Kita datang nak tengok Chelsea dengan Arsenal. 有人爭資啊？我哋人多啊，聽唔聽到？收晒晒啊！ Suruh dia tukar. Suruh dia tukar. Kau ambil dia tukar. 快啲換班啊！ Suruh 喂 dia，tukar 我 sekarang. 人我咪人啊！快啲換，咁樣我還多一排，換。不要。 你夠膽你再鋪一排？ Hei, Datuk! Datuk! Tadi itu Malaysia punya game you tahu siapa menang ah? Apa dia Datuk?
Tansi lah. Malam dia nak makan. Nama apa? Cincai. Cincai. Macam buat kerja cincai-cincai ya. Hei! Nama saya Su Cincai. Cincai maksudnya masuk doi. Ini nama baik tahu ah? Malik. Malik. Malik budak Anggerik. Ayah, dulu you main tu tim Taman Anggerik kan? Malik! Jap. Macam mana kau tahu? Ayah, masa itu kita form 5 mah. Malik! Cepatlah! Malik! You dulu gemuk sikit, ha? Okeylah, gemuk sikit. Tapi selalu skor, okey? Aku tahu korang takkan menang hari ini. So, sebelum korang kena bantai 8-0 dengan tim aku hari ini, apa kata korang balik je? Hei, Rosman. Kau ingat ni cerita Piramli ke apa? Ha? Cakap macam Sarip Dol dengan kau ni. Itu semua tak penting. Yang penting sekarang macam ni. Siapa menang game hari ni, padang ni dia punya. Set. Jus, kalah buka baju. Okey. Dia kalah, bro. Hari itu memang hari yang bersejarah untuk aku. Apa sah? You score itu hat-trick ah? Bukan. Tengok dulu apa jadi nanti. Wah, main bola pun boleh panggil Amoy ah. Diam lah. Satu lagi ah. Kenapa itu Amoy pegang itu rabbit? Tunggulah dulu, aku nak cerita lah ni. Azira! Azira! Hari itu, hari bermakna bagi aku. Sebab aku jatuh cinta dengan Azira. Oh, itu Amoy memang cantik yo. You tahu ah? Ada satu kali ah, dia pakai uniform baju sekolah, baju kurung putih, kemudian hujan lebat, semua dia punya baju basah. Wah, saya nampak semua yang... Girlfriend aku tu. You punya girlfriend ah? Ha. Balik! Balik! Bola balik! Balik! Bola balik! 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 Bola! Balik! Ha? Hari itu, hari bermakna bagi aku. Sebab aku jatuh cinta dengan Azira. Terima kasih, Malik. Tak ada hal lah. Lincah sangat budak ni. Ayah, you jangan tipu lah. Itu hari you mana ada kiss dia. Ini cerita aku lah. Aku tahu lah apa jadi. Kau ada ke masa tu? Ada. 用看了啦，穿你那队一定输。 Tim pakai baju tu tim aku. Asal kau tak nak support tim taman sendiri? Saya support kita punya tim ah. Tiap-tiap game saya bagi tengok. 你肯定没有？什么肯定不肯定？我放你2粒，敢不敢来？来嘛来啊，怕你啊！床前明月光，我给你们输光光。 Itu pergi bukan nak support, itu nak betting. Lain. Tuan. Tadi itu Malaysia punya game ah, siapa menang?
Malaysia. Malaysia menang. Woohoo! Yes! No. Yes! No. Yes! No. 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 Oh. Kau bet Malaysia kalah Sekarang Malaysia susah menang mah. Mana boleh betting sama dia? Ayo. Badan muka dah habis duit kan? Sekarang baru menang. Malaysia menang. Woohoo! Hei, Malay. Saya memang sokong Malaysia. Saya pergi betting ada sebabnya. Apa sebab? Tengok gigi saya. Cantik ya? Dulu gigi saya sengit sampai tak boleh sebut girlfriend nama bye-bye. Apa nama dia? Priscilla. Priscilla. Untuk dia, saya pergi renovate sama gigi. 1 biji 7,000, 10 biji berapa? Oh, gigi kau je dah boleh dapat kereta sebiji Itu sebab saya pergi betting. Mau bayar hutang. Engkau orang Malaysia, kau support lah tim Malaysia. Kau tengok macam aku support tim Malaysia, aku dapat free tiket VIP. Oh, all access. Boleh jumpa player sebelum game. Nak tengok player Malaysia berak pun boleh. Goyang berubi dapat. Kawan dua boleh keluar. Tak ada tempat yang sebab semua. Kat luar ada 20 orang lagi nak masuk. Keluar cepat. 57 miss call. Sayang. Oh. Aku punyalah. You punya baju kurung basah sangat sayang you Nama dia Azira. Mati aku. Kau apa 57 miss call? Priscilla pun sayang kau pun. Along lah. Oh, lagi power. Along pun sayang kau. Diam. Relax lah. Hello, sayang. Amboi, laju dia jawab. Sayang, okey, kejap. Jangan marah. Saya minta maaf. Bukan saya tak nak call. Saya masuk lock up tadi. Lock up? Ya, lock up. Lock up? Bukan sengaja tau. Saya tengah lepak mamak. Tiba-tiba ada orang gaduh. Dah polis datang dengan saya sekali dia orang angkut. Sayang, boleh tak serius sikit? Asal bunyi serius sangat ni? Kenapa? Nenek dia makin sakit. Doktor cakap kena operate. Masya Allah. Bila? Tak boleh tunggu lagi dah. Tapi kos operation tu lah. Berapa? RM40,000. RM40,000? Awak ada ke duit tu? Mana saya ada duit banyak tu? Macam mana kita nak cari duit tu? Sayang? Rosman cakap dia boleh bayarkan. Rusman? Rusman bos awak a.k.a. Kapten bola sepak saya yang belagak tu? Rusman tu? Dia cakap saya tak payah bayar balik. Dia nak... Apa yang dia nak? Dia nak saya kahwin dengan dia. Habis tu awak sanggup? Entahlah sayang. Saya pun dah hilang akal dah. Oi! Sayang, saya telefon balik kejap. Malik? Emergency. Kan ada cakap dengan you, dia tu memang langsung tak boleh harap. 林北打57个电话给你，怎么不接？我被警察抓了。当林北杀了，哪里有警察抓你3个小时就放了？老大，他 shot 了啦！你学人讲什么华语？哎呀，我不可以讲华语啊！钱呢？没钱。没钱？没钱呐！妈嘞！嗨。喂，才400多块，还差很多个零哎。加上你今晚输我的球钱，
你总共欠林北40千啊，有没有钱还？龙哥，没有钱呐，现在。你 boyfriend 有没有 ？boyfriend, ada 40.000 bagi gua. 40? Mana dia, bang?龙哥，不要，牙齿很贵，牙齿很贵。OK，决赛，我可以帮你在决赛赢大钱。赢什么大钱？我的那个马来班呢，他认识那个帅哥，我们可以买通球员呢。你讲买通就买通啊，那么容易啊？他是那个帅哥的亲戚。谁？哎，马来，itu striker siapa nama? Safi Sali. Safi Lili. Oi. Lu kena lu punya. Kena. Nanti hari final, lu boleh bawa kau jumpa sama dia. Wah, betul-betul punya minat ni. Boleh. All access bang, all access. Abang nak selfie dengan dia. Ambil gambar laga-laga pipi pun boleh. Betul.老大，这么 final 时才买，早点买通他们才好嘞。早点买通，给人发现林北不是惨了。等下来不及买呢？来不及买，就他们惨了。林北不会入地的。OK， gua kasih lu orang chance. 2 hari lagi final. Gua jumpa lu di stadium. Lu bawa gua pergi jumpa dua player. Siapa tu nama? Safi Lili. Safi Sali. Itu orang. Gua jumpa dia, gua kasih settle. Malaysia mesti mau kalah. Bila gua menang besar, lu orang bawa pergi mana-mana, lu suka. 龙哥，你赢了大钱，给我们一些康桃嘞。林北给你一条命，你还想怎样？哎呦，跑腿费要给一点的嘛。少次啊！好，林北赢大钱，林北给你80千。真的吗？哎，马来，你mau kasih kita 80.000? Apa-apa je lah. Ingat, kalau lu pergi labor polis, gua masih boleh piang you. Piang tu apa? Okey, piang. Gua tahu mana lu tutup. Kalau lu lari, gua piang you my family. You be awet, saya kasih piang. Bang! Okey. Bye-bye, 龙哥。Bang. Kita orang macam mana ni? Boleh jangan tolak laju-laju. Aku tak nampak belakang. Lu laju sikit boleh ya? Aku tak nampak belakang. Di belakang apa? Tak boleh jalan dah. Tak tahu jalan dah ya? Kalau dia longkang, masuk longkang ke dia? Tak ada. Ni jalan tak tengok. Tak ada mata. Motor. Wow. Pusing. Go! Ini main-main lah. Cepat. Kita lintas cepat. Gol! Cincai. Satu lagi. Ini semua kerja gila. Malek, you mau pergi? Report polis. You gila makan lapiang ah? Ada aku kisah? Kau ingat kalau aku bawa kau jumpa dengan Safi Sali nak jual negara dia. Wow. Itu Along punya problem lah. Aku tak kira aku nak pergi balai juga. Malek, kita mati tabat nanti dia piang you punya baju kurang basah macam mana? Nama dia Azira, bukan baju kurung basah.
Tapi kita nak buat apa sekarang? Bagi Angkai tu VIP punya pas. Turun. Itu ada bentuk macam telefon ke? Hello sayang. Sayang, awak okey ke? Cakap nak kau balik. Sorry sayang. Panjang cerita dia. Awak dekat office lagi ke? Nak balik lah ni. Jap. Awak tunggu sana. Tiket VIP yang hari tu ada kat sana tak? Hadiah lucky draw tu. Ada? Kenapa? Macam mana nak cakap? Bagi saya lah tiket tu. Mana boleh sayang? Ni kan hadiah annual dinner company saya. Alah sayang, kita carilah hadiah lain. Game manja. Mengarutlah. Okey, tak apa. Awak tunggu sana je, okey? Tunggu sana jap. Tak payahlah sayang, kita jumpa kejap lagi. Kat tempat biasa, Jom. Oi. Buka tali dulu, Ma. Hei. Buka tali dulu. Gimana macam pagi ya? Itu you punya kapten bola lansi. Itu je punya girlfriend atau you punya girlfriend? Oh, you tipu saya, ha? Diam lah. You punya girlfriend suka orang kaya, lari dengan orang kaya. Kau cakap elok sikit Zira punya nenek sekarang nak kena operate. Kita orang tak ada duit. Mamat Sailang ni kata dia boleh bayarkan tapi Azira kena kahwin dengan dia. Apa? Ayah, senang saja, Ma. Apa senang? Kita settle itu game. You boleh dapat duit buat operation. Duit lebih, you boleh kahwin. Ya tak iya juga. Tapi nak menjual negara tu. Malek. Malaysia menang, tak menang, tetap negara kita. Kita buat macam ni bukan tak sayang Malaysia. Tapi, kalau kita kena piang mati, macam mana mau cinta negaraku? Wan. Kau buat kasar sangat lah. Slow. Profesional dah tahu, profesional. Profesional tak lucu. Diam. Yes. Woi! Gelap. Ini benda panggil torchlight. Jom. Ganjak. Wah, betul ha? Dia you punya girlfriend ha? Rugi ha kalau you kasih dia sama itu Osman. Oh, ini bukan VIP. Ini VIP pass. Sui. Rosman nak tunjuk terror lah ni. Mentang-mentang pakcik dia orang kuat FAM.
kita orang bukan pencuri. Okey, tak percaya, cek. Tunggu. Dia orang curi apa? Tak tahu. Bos. Ya, duduk. Mau makan apa? Minum apa? Nasi goreng Cina. Baik. Nasi goreng kampung. Nasi goreng India, tak mau try kah? Apa tu? Nasi goreng mama. Saya bukan mama lah, saya India lah. Sendiri tengoklah. Nasi goreng India 2 lah, boleh? Minum. Teh tarik India dah. 2. Cepat. Nasi goreng India. Hello， 龙哥。OK 吗 ？Very 的 OK 啊，我们到沙阿了。什么沙阿看头看兵，比赛该去关单了。啊？关单？你不要跟林北讲你没有看电视啊。 Malam yang sepatutnya meriah di Stadium Shah Alam bertukar menjadi ganas apabila peminat-peminat konsert dangdut goyang gerudi mengamuk dan merosakkan kemudahan di stadium tersebut. Kita mahu menari, kok tidak diizinkan? Mana mungkin konsert dangdut enggak boleh menari? Ini bukan semalam kat lokap tu ke? Hidup dangdut! Hidup ramai-ramai! Stadium Shah Alam mengalami kerosakan yang teruk. Apa yang pasti adalah perlawanan akhir Piala ASEAN di antara Thailand dan Malaysia akan berlangsung di stadium yang berlainan. Yelah, tukar dekat mana? Kuantan! Besok malam! Mama! Kira! Kuantan! Saya India lah. Kuantan! Ni tak cukup lah ni. Apa? Tak boleh. Tak boleh ya? Memanglah tak boleh. Ni naik beca pun tak cukup lah. Bang. Nak pergi mana, bang? Kuantan. Panah depan. Cakap, tapi buat macam tak cakap. Nak pergi mana tadi? Kuantan. Okey, saya boleh bawa. Tapi kita tak cukup. Pandang depan. Berapa banyak dia? RM23.80. Boleh lah. Bawa sini. Bawah. Wah, ada hati perut juga abang ni. Lebih koyak. Kedai tak terima. Okey. Jom. Dengan perlahan-lahan. Jangan kasih orang nampak. Okey, jom. Enjay, nanti bila kita sampai. Bang, cangkuk besi tu tak ada. Habis tu macam mana? Bahaya ni bang, kita jalan jauh ni, asal tak repair?
Kereta ni pun boleh jalan 70 km sejam je. Bahaya apa? Ni road tax zaman bila ni? Dah nak buat apa road tax? Lesen pun tak ada. Yes. Mampus. Alamak, drop lock. Sudah. Macam mana ni? Lesen tak ada, road tax tak apa-apa. Tak apa. Boleh ni. Aksiden je. Selamat. Ish, teruknya. Nak pergi mana tu? Bang! Wah, sudah sampai. Ini taksi banyak cepat lah. Belum. Ada aksiden tu. Abang driver ni pula boleh nak sibuk. Ayyo! Angkat gambar. Boleh. Thank you. Cheers. Wah, okey. Korang tengok apa? Wah, ni nombor banyak special . Besok malam mesti keluar. Ini kereta terbalik. Oleh tu nombor kita beli mesti terbalik juga. 8661. Tapi 8991. Boleh juga Beli dua-dua lah. Boleh Mana boleh beli? Bukan untuk aku, kau ni. Untuk diorang dua ni lah. Hish. 8991. Diorang tak nak tolong? Ada polis mah. 8991 cantik sikit ke? Itu cantik. Beli dua. Okey. Dua boleh lah. Dua boleh. Apa tu? Apa kau buat dengan kereta aku? Kuantan. Boleh? Yang belakang ni manusia ke apa bang? Daripada tadi senyap je. Benda macam ni jangan tegur. Apa dah selesa dia duduk kat belakang tu daripada tadi? Buat tak nampak? Tak payahlah tutup kita. Okey. Apa pula ni? Apa jadi? Ceklah kejap bang. Sekejap. Sebanyak sangat asap ni. Kita apalah masalah kau. Sudah banyak sangat masalah. Apa problem dia bang? Bang? Kurang ajar. Dia lari ke apa? Wah, kereta tak mau . Kenapa dia nangis? 这里让我触景伤情。 Oh, dia kata ini tempat kasih dia sakit hati.
在日本时代，有一个大着肚子的日本女人被人用刀。Pada zaman Jepun dahulu, ada satu perempuan Jepun yang mengandung? Ya, mengandung. Kasih orang guna itu pisau. 插进肚子，cucuk perut. 日本女人死了 ，baby 也死了。 Perempuan Jepun mati. Itu baby pun. 我的 baby 死了，我的孩子死了，没有了。 Malay. 我的 baby 没有了，孩子没有了，没有了。你们还回来我的 baby， 还回来我的孩子，你还回来我的孩子，你还回来！是你们啊！帅！ Tak payah seniman sangat. Penat tahu nak cakap kau ni. Dahlah, jom balik. Abang dari mana, bang? Kita orang daripada hospital sakit jiwa depan tu. Dia ni memang regular passion kita orang. Minta maaf ya. Bang. Tumpang boleh? Tak boleh. Pen dah penuh. 我要吃饼干啊！你可以给我。 Tak nak buat apa? Hei, you jangan bagi tahu orang saya pergi matangan. Zip, tak ada apa jadi. Oh, yo. Nak tumpang ah? Kita orang nak ke Kuantan. Duduk belakang boleh? Boleh. Okey. Girlfriend kau? Memang official. Wih, comel. Macam mana boleh suka kat kau? Wih, mestilah. Comel mesti suka handsome ya, mah. Saya cakap sama dia, hidup saya hanya ada satu goal saja. Kasih dia happy every day. Dan yang paling romantik dia tak boleh tahan apa tahu? Saya kasih satu apa tu? Kasih poem. Oh, romantik juga kau ni. Kita lelaki mesti romantiknya. Mau belajar? Boleh? Ya? Ya? 床前明月光，床前明月光，明月光，马勒脱光光，马勒脱光光。呀呀，阿基拉，马勒脱光光。 Woi. Mana mau pergi? Masuk dalam lah. Tak mau lah. Jom. Saya mana boleh masuk? Siapa cakap tak boleh? Tak boleh lah. Boleh. Tak boleh lah. Jom. Boleh masuk, meh? Boleh lah. Nanti saya masuk kena marah macam mana? Tak ada siapa mau marah. Boleh kepala banyak bulu. Apa bulu? Rambut lah. Bulu lah. Cantik telefon kamu. Pakcik, sini ada wifi ah? Macam ada bau reban ayam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tok, minta maaf, Tok. Kita orang singgah kejap je. Nak tolak dah kejap lagi. Okey. Kamu ni pun ada bau semacam je. Ya ke? Rasanya elok kalau kamu berdua ni mandi dulu. Mari ikut saya. You are. Kau. You. Oh? You. Ni datang daripada jauh. Nak buat apa sini? Kita orang nak tengok game. Final Malaysia Thailand. Kenapa datang Kuantan? TV kata game pindah sini. Korang tak ada dengar cerita ke? Dengar apa? Stadium tu dah tak ada. Tak ada macam mana? Maksudnya? Malam semalam dah roboh. Roboh? Ya. Dia memang koi punya. Diorang pindah kat mana? Diorang buat dekat JB. JB! Bila? Malam ni ya? Malam ni! Macam mana nak sampai JB game malam ni? Sempat ke? Kita naik kapal terbang mah sempatlah. Kau naik kapal terbang? Ada duit? Banyak? Minta sikit? Ni dah bawa kelakar. Memang tak sampai lah JB. Malay. Jangan risau. Mali. Paicau. Kenapa kau suka sangat ambil gambar? Kasih Fisila tengok mah. Senyum. Tekan butang tu. Jap. Kau nampak apa yang kau nampak? Banyaknya halung. Ambil mana satu ni? Ni. Takkan ini bangunan dia? Tapi alamat tulis kat sini. Hello. Welcome to Money Baby Finance. Can I help you? Yes. Nak pinjam duit. Oh, nak pinjam duit? Oh, dekat sini kita ada macam-macam loan. Kalau you nak loan I pun, boleh juga. Okey, sekarang ni you ambil dulu nombor giliran ya. Tekan A. Good. Now, follow I. Hebatnya tempat long. This way. Okey. Tunggu sampai nombor giliran anda dipanggil. Terima kasih ya. Dek. Sekolah lagi tapi dah nak pinjam duit Along. Hidup sekarang ni bang, susah. Harga barang semua dah naik dah. Makanan kat kantin tu sasalah dah naik harga. Nak bayar duit tuition, nak bayar duit bas sekolah lagi. Sedih tau. Sian. Susah jadi budak sekarang kan? Yes. Tapi boleh beli yang pun mahal. Hey. Why are you so sad? My fiancé thinks I'm very ugly. So now I need money for my face makeover in Korea. He said my nose very round. My eyes also. He said very small. Hey. You already look like Miss Malaysia already. You no need to change anything. The only thing you need to change is your fiancé. Yum cha. Come. Yum cha. Cheers. Come guys.
ikut I? Pandang depan tahu, jangan pandang belakang I pula. Bila nak bayar? Cakap! Pasal dorang ni? Bila nak bayar? Oh, tak settle hutang. Tak bayar kau makan. Macam ni loh. Oh, pandang pun hutang Alung eh? I mana tahu. No lah. Bos kita tu suka import ekspor haiwan eksotik. Dia tu nature lover. Tak apa, jalan depan. Terus. Ya. Oh, ini mesti mau pergi potong orang tak bayar hutangnya. Ya kan. Excuse me, coming through. Cepat sikit teruskan perjalanan sebab bos dah tunggu. Aku tahu di mana nak cari cintamu kerana tak mungkin bersatu dengan apa yang berdalam. Aku cuba. Oh. Hi. What's up, my man? What's up, my man? What's up, my yo? Mr. Baby. Yo, baby, Mr. Hey! That was wrong. It's not a Mr. Baby. It's a MR Baby. Gangster paling besar di Malaysia. MR Baby. Tapi kalau MR Baby, ini M dengan R kena tulis jauh sikit mah. Ini macam Mr. Baby loh. What? Aku dah 3 kali order dekat kedai pelik Ameng ni. Dia tak letak titik dekat tengah. Tak apa, nanti kita order lain. Tapi MR Baby macam nama hero Tamil. MJR. Cukup. Jangan buat MR Baby marah, boleh tak? Bila MR Baby marah, dia akan tanya. Why you do this to Jojo? Sorry. Respect me when I story the story. Sorry Jojo. Jaja, sabar Jaja, jangan marah Jojo. Okey. Tujuan datang sini. Pinjam duit. Yes. Jojo. Zubaida! Zubaida, berapa kali I cakap jangan pakai spek dalam office. You dah berapa kali langgar dinding belakang ni pasal pakai spek gelap tu. Buka sekarang. IC. Nak bawa. Bagi number saja, number IC saja. 820303. Hai. Boleh tak slow-slow? Yang hip hop sini. I patut 8212, 8213, 8216. I hip hop. Cepet. That's me. You tak perlu, okay? 8203071243. Melecik pula. Okey, sekejap. Kereta kena tarik. Wong Leong, Bukit Mertajam. Peng Meng Long, itu Abang Long Bukit Bintang tau. You pun ada hutang sama dia orang. Wah, ini macam you tahu Wah, ini macam bank Bukan macam bank. Lagi bagus dari bank. Kalau you pergi bank, you kena isi borang, you kena tunggu submit, apply, submit, kena kenal bos, buat baik dulu baru boleh lulus. Kadang-kadang tak lulus.
Tapi sini, minta hari ni IC tinggal semua, terus boleh angkat duit. IC. IC number. 82 Slow. 08 31 10 89. Yo. 89. Dah. Dah cakap lah, dah habis. Kita beatbox lengur. Okey. PTN tak bayar. Pasport kena sekat. You know what? Kerajaan pun tak percaya dengan kau. Kau nak suruh aku percaya dengan kau. Cerita dululah. Yes, cerita dululah. Takkan cerita masa depan dia masuk sini. Ini bukan ujub, ini bukan bomo. I don't know what to say. What's wrong with you guys? Ayah, you pinjam kita duit sajalah. Kalau kita menang besar, kita bayar you balik. Satu kali semua bayar. Menang apa? Korang nak menang apa? You pinjam kita duit, kita pergi beli tu flight ticket, pergi tu stadium, beli tu team, beli tu player, kemudian Malaysia kalah. Kelakar tapi macam tak kelakar. Kelakar tapi macam tak kelakar ni. Who is this? MR baby. Yes, MR baby. Siapa itu MR baby? Gangster paling besar dalam Malaysia. Gangster paling besar, yes, betul. Kalau Malaysia kalah, maknanya MR baby akan bankrupt. Bila MR baby akan bankrupt, takkan MR baby nak jual Jojo, nak jual Jaja, nak jual Marco. No. We don't know, ma. Hasan! Kau tangkap mereka berdua ni dan bawa masuk mereka dalam kandang sekarang. Baju kandang. Oh, tak payahlah kasar-kasar. Encik. Masuk. Ni, Encik. Hey, young man. 想要买通球员，先来 MR Baby， 做梦啦！哎，不要这样，来 ，hello，哎，我们是顾客嘛，顾客永远是对的，对不对？哎，放门走嘞！喂！我只是要还钱罢了吗？我只是要弄我女朋友开心罢了吗？这样也聪明，真是完蛋了！relax 你臭啊 relax。Weh, macam-macam rintangan kita dah lalu untuk sampai sini kan? Tapi semuanya kita boleh settle kan? Kau jangan risau, mesti ada jalan keluar. Jalan mati ada lah. Dia piang saya tak apa. Dia piang gimana tak apa. Nanti dia pergi piang gimana baju kurang masa macam mana? Nanti dia piang saya dengan misi dia macam mana? Misi dia. Cincai. Cincai. Fokus. Ingat visi dia. Ingat visi dia. Visi dia. Toh Guang. Oh yeah. Apa tu? Oi! Ada lah. Dah jumpa dah. Semua kat sini ni. Tuan. Sini. Yo, Tuan, sini. Halo. Spesies apa pula ni? Tolong lepaskan kita orang. Kita datang sini nak pinjam duit je. Betul. Pinjam duit sampai dalam ni? Macam-macam lah. Kata. Dari mana? Militan.
Mr. Baby tu dapat tak? Tangkap tak? Mr. Baby. Oh, bos tempat ni? Tak dapat lah. Rasanya dia dah larikan diri ni. Tapi cik berdua kena jaga-jaga tau. Ada panda terlepas ni. Ayah, panda. Takut apa? Panda. Oh! Satu dia! Kejar! Cik berdua ikut saya, Saya escort, Panda boleh makan orang ke? Boleh. Itu pun dia. Dak KL fikir dia boleh terlepas daripada tangan aku. Aku siapa? MR Baby. Jadi korang dah tahu apa korang perlu buat, kan? Bagus. Buat dono. Semua buat dono. Buat dono je. Okey, jalan. Bla. Jauh lagi ni. Usah. You try satu kali tengok. Tak boleh punya ini macam. Boleh. Tak boleh. Alah. Tak mati buat lah orang ni. Look at me. Apa? Aku tengok ni. Seafood. Wow. Kau biar betul. Lagi takut dong nak berhenti korang sini lah, weh. Wow. See. Hello, Lencai mau pergi mana? JB ya? Very the kebetulan. Come in now. Thank you. Yang lawyer. I'm Cincai. You are... D. Dan nama saya... You tadi banyak pandai menari. Badan you seksi. Adalah you pun pandai menari. Ni banyak-banyak je nak buat apa barang ni? Oh, barang? Meriah betul. Itu barang beratus semua. I beli dekat Thailand. Sana murah tau. So, I mau jual dekat JB. Ayo, JB tak ada bra factory meh? Ada tapi tak ada big size macam I punya. I jual D-cup ke atas lah. Oh, ada lagi besar daripada cup ni ya? Of course. Ada DD. I DD kan? You double kan? DD. Nak tengok Didi? Hey! Tak, sampel Didi. Ada. Belakang. Oh, sampel. Ada. Dekat... You duduk dekat bra I tu. Oh! No wonder tadi ada feel spring Wah, ini bra lembut. Saya suka lembut punya. You suka lembut I suka yang keras baru steady. Malay. Terima try lembutnya. Nali, abang tolong pakai. Abang sudah pakai. Ini kerasnya, lembutnya. Kau pergi kanan. You pergi kiri. Okey. Satu, dua. Didi takkan nak tinggalkan. Bantu dia malah. Panggil. Wow! Oh, jangan tembak. Jangan. Cintai, Miss Bojan! Woi!
Omar, tolong! Tepi! Sekarang macam mana? Takkan nak tinggalkan kat sini? Kita ada popiah. Popiah ni macam panggil apa? Oh, guling. Ya, guling. Wah, ini kontainer ke apa? Oh, mati ya weh. Dah berapa lama kita jalan? Tak tahu lah. Mana yang? Dekat saya. Weh, cincai kau main-main tau. Aku tak nak aku haus. Lapar. Agak. Hai. 来来，要帮忙吗？哎呀，来来来。哦，哎呀，哎，要去哪里呀？啊，我要下JB哦。Dia mau pergi JB. Ya ke? Ya. Sana. Tak apa. Saya punya kerja Uncle. Uncle duduk, rest. Okay. Ada air? Ada. Okey. Okey. Terima kasih. Mana? Masuk. Sekarang mana? Oi. Oh, 你们两个，哦，把号码信箱。 Angkat bunga itu saya. Yang茶。 Thank you. Sayang, awak masuk lokap lagi Tak, saya menziarah orang meninggal. Siapa? Ada Pak Cik ni. Loh, sayang, awak dengar saya cakap ni Tak payah cakap lah sayang. Saya tahu. Awak dah setuju nak kahwin dengan Rosman kan? Sayang, sampai hati awak tahu. Semalam saya nampak. Awak nampak apa? Awak lah keluar ofis dengan Rosman macam mesra semacam je. Awak ada kat situ. Asal awak tak bagi tahu saya? Kan saya dah cakap dengan awak yang saya nak datang. Awak yang tak bagi saya datang. Saya habis lambat semalam. Rosman hantarlah saya balik. Tapi kan sayang, awak dengar saya cakap ni Rosman dah jumpa bapak saya. Rosman jumpa bapak awak? Kurang ajar. Inilah kita nak settle sekarang ni sayang. Okey macam ni. Malam ni awak kena juga jumpa bapak saya. Lepas tu awak cakap dengan dia, awak nak pinang saya. Sekejap, tapi kenapa kena hari ni? Sayang, sebab malam ni Rosman nak hantar rombongan meminang dekat rumah bapak saya kat JB. So kira awak cakap sekarang awak kat JB lah? Ha. Tengah on the way lah ni. Sayang, awak apa kat JB Ya. Awak buat apa kat JB? Ziarah orang meninggal lah. Sayang, sekarang ni masa kita dah suntuk sangat ni tau. Kita kena settlekan hal tu malam ni juga. Hello? Hello? Hello, sayang? Hello? Hello, sayang? Ya, sayang. Saya kat sini. Okey, sayang. Malam ni awak tolong bawa di stadium dekat JB. Stadium? Sayang, malam ni kan rombongan meminang nak datang rumah. Macam mana saya nak bawa bapak keluar? Awak cari alasan. Awak kan pandai alasan-alasan semua ni. Tolong sikit. Kalau bawa alasan tu awak,
Kata nak buka bengkel lah, tak lama lagi boleh kahwin lah. Okey, sorry. Saya janji lepas ni real punya. Okey? Bawa tahu bapak malam ni. Sayang, awak nak buat apa ni? Jumpa je lah. Okey sayang, bye-bye. Love you. Mama. Sayang! Macam mana orang boleh tahu kita kat sini, ya? Mana saya tahu? Kita kena cari jalan keluar dari sini lah. Kalau Along sampai stadium, kita tak ada. Kita kena piang. Woi, ini malah boleh makan Mia. Oh, saya tak boleh. Ini dia makan Mia. Siapa dia? Yang tidur belakang tu. Oh, mati pun mau makan lah. Hei, you makan ni ya. You soy ya. Okey. Asam mabuk. Wah, melayang lah. Itu Sui sudah datang. Dia dah jaga Nisko. Apa sah? Saya tak mau mati. Malay, come party. Kamu mati. Kayak kita dah mati ke?你不是死掉了的吗？佳佳死的啦，不假死奖品保险钱哦。Yang dah mati dibangkitkan semula. Ini alam barzah. Tak nak mati. Oi. Oh. San, kejut dia, San. Woi, bangun. Woi. Woi, 你给我起身！ 起身啊! Kamu berdua ni dah menyusahkan MR Baby. Biasanya orang yang menyusahkan MR Baby akan MR Baby hapuskan di muka bumi ini. Tapi tak tahulah tiba-tiba hati ni rasa baik sangat. Sebab tu MR Baby tak bunuh. MR Baby hanya potong lengan saja. San, potong lengan budak PTN ni dulu. Hey, MR Baby. Jangan macam ah. Hasan kan? Hasan kita boleh cerita, San. San. Hey, jangan. Hey, 玩够了没有？ Hello， 龙哥。阿邦，终于知道我们在这边了。你每一张照片都 check in。林北当然知道你在哪里。 Along. Lu pakai seluar jin, dia pakai seluar mambang. Lama sudah tak jumpa. Hey, rupanya lu yang mau bankruptkan gua. Aku dah setting baik punya. Supaya Malaysia menang, kau nak Malaysia kalah. Kalau Malaysia kalah, bankrupt lah Kulong. Aku ni siapa? Gangster nombor 1 dekat Malaysia ni. Lu diamlah. Yang lu pegang, Kuantan saja. Apa lu mau bising? Lu tak tahu lo. Gua bukan pegang Kuantan saja. Kuala Lipis dan juga Jeranto juga kawasan gua lo. Yang lu tahu, semua gua yang ajar. Lu selalu lupa kah? Tapi itu cerita dulu. Dulu dah habis lo. Sekarang gua pula ajar lo. Sekejap lo. Cuba bawah sikit. Kalau kena hidung gua tadi, siapa nak ganti?把那2个看头看敏放了。
哎，老大，他们走人了。啊？哎，慢了 ！Oh my God! That's my girl. That's my baby doll. That's my man tu. Tengok bos kau. Ha? Kadang kena tangkap. Okey, San. Kau gerak je. Kau pergi cari budak 2 ekor tu. Mana dia pergi? Tak boleh tinggalkan. Go! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Potong balik kau! Ni tak boleh. No ticket, no entry. Zira, kau ni kenapa ya sangat nak datang tengok final ni? Kau heret satu rombongan meminang, Rosman datang kat sini. Rasa baik Rosman layan kau. Tak apalah, Pakcik. Jangan stres-stres. Lagipun kita kat sini dapat tengok bola live malam ni tau. Oh, best. Hello, sayang. Awak kat mana? Saya dekat stadium dah ni. Kat mana? Kita orang dekat tempat duduk zon C ni. Ha? Okey, tunggu sana. Saya datang. Kejap, Awak ni semua benda nak kejap. Cepatlah. Okey. Tapi ingat, bila kau dah kahwin dengan Zira nanti, kau kena banyak bersabar. Kau tengok, banyak kerena dia ni. Ish, bapak ni, semua tu belum tentu lagi lah. Jangan cakap macam tu. Kenapa belum tentu pula? Tak adalah, yelah. Jodoh tu kan dekat tangan Tuhan. Bapak tahu, kau macam mengharapkan Malik kan? Zee, Bapak rasa Malik tak boleh jaga kau seperti Rosman jaga kau. Kau tengok, Rosman datang meminang, dia kat mana? Batang hidung dia pun tak nampak. Betul, Pakcik. Batang hidung dia pun tak nampak. Batang hidung saya je kat sini, kan? There you are. Only 2? Come quick. There's no time. Huh? Give massage. Come. Bye. You give massage, yes? Oh, yeah. Cup. We are the massage people. We can massage now. Hali. Come. There's 12 more people to do. Sawadee-kap, sir. Sawadee-kap. Okey, kita massage dia orang sekejap. Nanti kita ketuk dia dengan kepala, kasih dia pingsan. Lepas tu kita cari tu saksi Lily, deal dengan dia. Okey? Deal? Nak deal apa? Apa kau nak offer dia? Cai, aku tak pernah buat kerja ni. Kau pernah? Betul juga. Berapa kena bayar? Abang tak boleh tahu. Tak boleh, Cai. Apa tak boleh? Sorry, sir. Aku rasa macam menjual mak aku. Kau tahu tak? Apa kita buat di sana? Sorry. Hei, kawan. Jangan ni macam. Kita sudah sampai sini. Hanya sikit saja kita boleh habis, Ma. Aku tak nak. Kau nak kau buat. Okey, kalau you tak ada duit, macam mana you mau settle dengan you punya baju kulung basah? Aku tak nak. Aku tak boleh. Aku tak sanggup. Hei, ini macam mana boleh? Shit.
pesta, Wak. Biar kita habis. Jangan Malaysia habis. Okey, kau nak buat, kau buat. Kawan punya pasal, aku takkan report. Nasib baik ada gua. Kalau tak ada, lu sudah kena potong. Lu ingat gua betul-betul mau kasih 80,000 kan? Balik! Okey, dia dah pingsan ke apa ni? I think so. Okey. Okey. Sekarang you garang, ah. Ada geng berani, ah. Bukan kau nak pergi jumpa Safi Sali ke? Memang punya. Tapi saya tadi tengok tu kau ikut you, malah boleh saya biar. Biar sekarang apa kita nak buat? Sekarang kita... Sekejap. Kira-kira sekarang kita dah bebas, kan? No along, no problem. Tapi apa? No along, no money, you ada problem. Ya juga. Nombor 5, Muslim. Nombor 13, Mahali Jasuli. Nombor 2, Asraruddin Putra. Nombor 3, Aidil Zafwan. Nombor 7, Amirul Hadi. Nombor 10, Safi Sali. Siapa hijack mic announcer? Hello. Boleh dengar kak? Okey. Itu Ajila boleh bangun tak? Ayo. Banyak ah. Azira binti Abdul Rahim. Yang umur 27 tahun. Wei, cakap lah. Cakap apa? Cakap apa yang you cakap dengan saya lah. Cakap you cinta sama dia. Cakap you mengo dalam hidup sampai tua-tua dengan dia. Cakap you mau lahir banyak cucu dan anak dengan dia. Okey. Lagi? You mau kahwin atau saya mau kahwin? Cakap. Azira, saya sayang awak. Yeah. Cam 9, tolong zoom in dekat tingkap bilik announcer, please. Azira. Serius. Kalau awak tak ada, hidup saya kosong. Awaklah sinar pelangi dalam hidup saya. Saya tak tahu kenapa awak suka sangat dengan saya. Kalau saya pun, saya takkan suka dengan saya sebab saya ni loser. Awak selalu cakap yang awak percaya dengan apa yang ada dalam diri saya yang saya sendiri pun tak tahu apa. Tapi saya sedar, saya mampu buat apa saja kalau saya ada semangat. Dan saya sedar, awaklah semangat saya, Azira.
Percayalah Azira. Percayalah pakcik. Walau terpaksa berkorban nyawa sekalipun, saya sanggup cari duit untuk kos perubatan ini. Kalau saya terpaksa minta sedekah dengan setiap orang yang ada dalam stadium ni pun, saya sanggup. Asalkan pakcik tak paksa Azira kahwin dengan orang yang dia tak sayang. Tak payah sedekah, saya bagi je. Saya pun makasih. Saya pun. Saya pun bagi. Saya pun. Saya pun. Bapak. Zira, semua terletak di tangan anak. Jika Zira nak kahwin dengan Malik, bapa restu. Azira binti Abdul Rahim. Yang 27 tahun. Yang 27 tahun. Sudi tak jadi isteri saya? Saya sudi! Tiap-tiap minggu asyik syuting bola je. Dapat juga aku syuting drama cinta. Alright. Camp 4 standby ya. Mamat tu mesti keluar pergi cari girlfriend dia kat sini. Jom sayang, diorang dah ready. Jom. Sekejap sayang. Cincai tengah register satu tim lagi tu. Mali. Satu tim 300, satu tim 300. No credit card, no debit card. Cash. Nama Harimau Kumbang. Harimau Kumbang. Harimau Kumbang. Kuat, ha? Yo. Okay. Thank you. Wah, sudah 60 tim. 60 tim? Ya, lebih untung daripada betting ah. Tell you. 床前明月光，金仔脱光光。 Woi! Sudah pandai ya? Sudah pandai lah. Dah. Sayang, nah. Orang dah tunggu dah tu. Jom. Okey, Cincai, jom. Mari cepat. Bagi kita buka sana. Sekarang buka sana. Priscilia, 来，走。1、2、3，哟！ Macam hidup hari ini, kerja Sabtu kau pun kena lari setengah mati. Nak curi ayam, referee tekan, remat kanan kiri, masuk gol sendiri. Mana-mana saja cari makan bukan senang. Kerja macam gila tapi poket kering kontak. Cuba bawa bapa pun goyang. Kena ambil OT lagi untuk bayar hutang. G-O-L Go Dalam hidup mesti ada wawasan. Apa pula? Saya tak percaya ni boleh diri. Memang tak boleh berdiri lah. Malik,
Nasib baik ada kuah. Kalau tak ada, lu sudah ke depan. Semalam boleh buat... Sorry. Terima kasih, Rosman. Rozana, Syafiqa, Zubaida, Azmi, Samsul, Rostam, Hasan. 插进肚子。 Cucuk dalam perut. Cucuk dalam perut. Dia punya cucuk tu sedap sangat tu. Nama saya Su Jing Cai. Jing Cai mah. Cucuk perut. Sakitnya. Boleh bangun tak? You pun bangun. Hah? Bangun, 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 harimau bangun. Tolonglah! Hei. Dia tak nak keluar. Bu! Betul. Dia sendiri, cuma dia sendiri terkejut. Kontan. Masuk belam. Malam besok, sorry, masuk belam. Masuk belam ada. Dictionary 16 tahun lepas pakai masuk belam. Sekarang tak pakai. Siapa suruh format ni laptop? Dah, hang dah. G-O